Bayangkan dua sahabat karib bersumpah sehidup semati, akhirnya terpaksa bertarung di hujung mata keris. Bukan kerana harta, bukan kerana wanita, tetapi kerana perbenturan dua prinsip agung yang masih kita bincangkan hari ini. Sumpah taat setia mutlak menentang tuntutan keadilan peribadi. Di atas lantai Istana Melaka yang berlumuran darah, sebuah soalan besar tergantung selama 600 tahun. Apabila pemerintah melakukan kezaliman, adakah kita harus terus patuh demi kestabilan atau memberontak demi kebenaran? Untuk memahami perselisihan ini, kita harus kembali ke abad ke-15, zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah. Kisah epik ini dirakam dengan indah dalam dua karya agung sastera klasik, Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu. Pada era ini, struktur sosiopolitik Melayu tidak hanya berdiri di atas kekuatan ketenteraan, tetapi di atas satu konsep mistik yang dipanggil daulat. Daulat adalah kedaulatan mutlak raja yang menuntut kepatuhan tanpa syarat. Hubungan ini diikat oleh wa'ad, iaitu piagam sosial purba antara Sang Sapurba dan demang lebar daun yang tercatat dalam sejarah Melayu. Di bawah perjanjian suci ini, rakyat berjanji tidak akan menderhaka walaupun raja berlaku zalim, manakala raja pula berjanji tidak akan mengaibkan rakyatnya. Pertarungan antara Hang Tuah dan Hang Jebat bukanlah sekadar pergaduhan fizikal, ia adalah ujian muktamad terhadap batas-batas kontrak sosial purba ini. Mari kita bedah watak yang pertama, Hang Tuah, Sang Laksamana. Di dalam hikayat Hang Tuah, beliau digambarkan sebagai benteng pertahanan daulat. Bagi Tuah, menderhaka adalah satu dosa kosmik yang boleh meruntuhkan seluruh sistem masyarakat. Beliau pernah menyatakan dengan tegas, adapun pekerjaan derhaka itu, jangankan aku melakukan dia, mendengar dia pun aku ngeri. Falsafah Tuah bukanlah kepatuhan buta tanpa akal seperti yang sering dituduh oleh pengkritik moden. Sebaliknya, Tuah melihat institusi kesultanan sebagai tunjang kestabilan negara. Dalam pandangan dunianya, jika institusi raja runtuh, negeri akan jatuh ke kancah anarki dan perang saudara yang akan membinasakan seluruh rakyat jelata. Beliau sanggup mengorbankan perasaan peribadinya demi memelihara ketertiban undang-undang dan sistem politik Melaka. Di seberang garisan falsafah ini, berdirilah Hang Jebat. Ramai yang salah faham dan menganggap Jebat memberontak kerana mahu merampas takhta untuk dirinya sendiri. Namun, teks hikayat membuktikan sebaliknya. Pemberontakan Jebat adalah satu tindakan kesedihan yang mendalam dan protes terhadap kezaliman. Apabila Sultan menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Hang Tuah tanpa usul periksa dan tanpa perbicaraan yang adil, Jebat melihatnya sebagai pencabulan terus terhadap wa'ad kontrak sosial yang telah dipersetujui. Bagi Jebat, apabila raja melanggar janji dengan bertindak zalim, maka kesetiaan rakyat secara automatik terbatal. Pegangan falsafah ini sering diungkapkan dalam pepatah Melayu klasik yang popular, Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah. Jebat memilih untuk berdiri di atas prinsip keadilan kemanusiaan dan setia kawan, menolak ketertiban palsu yang dibina di atas kezaliman pemerintah. Apabila Hang Tuah yang disangka mati kembali ke istana atas perintah Sultan untuk menghapuskan Jebat, berlakulah pertembungan tragis antara dua sahabat. Pertarungan ini bukan sekadar tikaman keris, tetapi pertarungan hujah. Tuah meratap sebelum bertarung, "Cis, sayang sekali engkau derhaka. Jika engkau tidak derhaka, masakan aku mahu bertikam dengan engkau?" Di sini kita melihat konflik batin Tuah yang sangat mendalam. Dia menyayangi sahabatnya, tetapi tugasnya kepada negara mengatasi segala-galanya. Pada pertengahan abad ke-20, perdebatan ini dinilai semula oleh para sarjana moden. Tokoh intelektual seperti Kasim Ahmad menerusi tesis sarjananya pada tahun 1959 yang bertajuk Perwatakan dalam Hikayat Hang Tuah, telah mengangkat Hang Jebat sebagai wira progresif yang menentang feudalisme. Manakala sastrawan negara, Prof. Emeritus Datuk Dari Shah Ahmad pula menganalisis konflik ini melalui kerangka moral, etika dan falsafah sastera, memperlihatkan betapa rencamnya pertimbangan nilai yang ada dalam minda masyarakat Melayu tradisional. Namun, mengapa perbincangan falsafah yang begitu mendalam ini semakin dilupakan hari ini?
Semasa era penjajahan kolonial dan tahun-tahun awal pasca kemerdekaan, naratif rasmi negara lebih cenderung mengangkat Hang Tuah sebagai model warganegara yang sempurna dan patriot mutlak. Hang Jebat pula diringkaskan peranannya sekadar sebagai watak jahat atau penderhaka yang tidak bermoral. Akibatnya, perdebatan bernuansa tentang penindasan feudal, hak kemanusiaan dan had etika dalam kepatuhan telah digugurkan daripada kurikulum sekolah demi mempromosikan perpaduan nasional dan kepatuhan yang tidak berbelah bahagi kepada autoriti. Hari ini, perbincangan ini hanya tersimpan di Menara Gading. Institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, Akademi Pengajian Melayu di Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia, serta sebilangan kecil pengarah teater tempatan dan pengkritik sastera sahaja yang masih berusaha menghidupkan semula wacana intelektual ini. Dari debat sastera 600 tahun lalu ini, ada 3 pengajaran penting untuk dunia moden kita hari ini. Pertama, konflik antara etika profesional institusi dan suara hati peribadi adalah dilema universal manusia yang tidak pernah selesai. Kedua, kesetiaan yang sihat tidak seharusnya membutakan mata kita daripada ketidakadilan. Sesebuah masyarakat memerlukan ruang kritikan untuk membetulkan kesilapan pemimpin. Dan ketiga, konflik dalam membina negara jarang sekali merupakan pertembungan mudah antara hitam dan putih, melainkan perbenturan nilai-nilai murni yang berbeza. Jadi, kami tinggalkan anda dengan satu persoalan. Jika anda hidup di zaman Melaka abad ke-15, di manakah anda akan berdiri? Di belakang Hang Tuah demi kestabilan negara atau di sisi Hang Jebat demi menegakkan keadilan? Tuliskan pandangan anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe Akar Bahasa untuk lebih banyak kajian warisan Melayu Nusantara. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod akan datang, di mana kita akan meneroka rahsia di sebalik sistem demokrasi purba adat perpatih.